Waktu tu dia menjamu kami dengan kuih daripada kuih cafe kan. So ya, saya kenal dia sebagai owner kepada kuih cafe. Tapi selepas itulah I think setahun lebih selepas itu saya tahu dia selalu merisik-risik khabar melalui PA saya semua kan. Jadi saya take note lah yang dia ada macam minat-minat. Ini tambah dia. Sehingga kan ada satu ketika tu saya rasa dia bersungguh lah. So sebelum bersungguh tu melebihi daripada apa-apa, baik saya jumpa dia dulu untuk nak macam okey, saya dah jumpa Awak ajak jumpa kan? Yelah, saya ajak awak jumpa sebab awak sedang sedang mencari-cari sumber nak membuat sesuatu lah. Jadi saya jumpa dengan dia. Jadi di situ sparknya, because why? Because of our conversation. Conversation yang matang, yang tidak menghala ke arah bukan-bukan, ataupun tidak ada sedikit sekelumit pun ciri-ciri nak try, lelaki yang nak try, kita tahulah lelaki nak try. Jadi saya rasa selesa.